Okey, nombor 11. Raja berikut jarak pergerakan dua jenis haiwan dalam tempoh 10 minit. Okey. Tentukan nisbah jarak pergerakan siput kepada kucing. So, disebut siput dulu, baru kucing. Okey, siput 1 m. Kucing 1 kilometer. Okey, dah. So, bila kata nisbah, dia mesti unit yang sama. So, ini meter, ini kilometer. So, nak samakan yang mana senang? Nak samakan meter ke nak samakan kilometer? Bergantung kepada kekuatan kita. Kalau awak kuat meter, okey, dah settle lah sini meter. 1 km ni berapa meternya? So, jawapannya kalau awak ingat ialah 1000. Okey, so dah siap lah jawapannya. 1 nisbah 1000. Tapi dalam kes ni ialah untuk meter. Okey, habis cikgu, kalau kilogram pun, kilometer pun boleh. 1 kilogram tu dah betul. Jangan diusik. 1 meter ni tukarkan kepada kilometer. So, bapaknya 1 bahagi dengan 1000. Jadi jawapannya ialah 0.001. Letak sini 0.001 km. Duduk boleh. Tapi yang mana yang lebih digemari, yang lebih diguna pakai? Biasanya nisbah 1. Yang kat depan ni lah yang kita akan pilih. Ataupun nak terbalikkan 1 nisbah 0.001 km pun boleh. Tapi masalahnya sekarang dia tanya siput dulu. So, jawapan ni yang kita pilih. Tapi jangan takut. Awak jawab ni pun betul, jawab ni pun betul. Tapi tahap skor rendah, cikgu yakin jawapan inilah yang akan dipilih. Okey.